Kalau USD JPY nampak masih bullish dan yen masih lemah, kenapa trader tetap kena berhati-hati? Okey. USD bullish, yen lemah. Sebenarnya trader kena berhati-hati terhadap Sejak kebelakangan ni, Japanese Yen atau JPY terus menjadi perhatian market di mana yen dilaporkan jatuh ke paras terendah sekitar 40 tahun berbanding US dollar. Manakala USD JPY terus bergerak di kawasan yang sangat tinggi. Bagi trader, ini bukan sekadar pergerakan currency yang biasa. Okey, sebab bila JPY lemah, ia boleh beri kesan kepada pair seperti USD JPY, GBP JPY dan juga Euro JPY. Dan juga tentunya sentimen market global. Jadi persoalannya, kenapa JPY boleh jatuh sampai ke paras rendah ini? Bersama dengan saya, Kamalia, iaitu Abang Acoy. Dalam Kopi Chart and Chill kali ini kita nak bincangkan kenapa JPY boleh jatuh serendah ini. Abang Acoy, Okey. komen sikit. Okey, kalau kita tengok daripada chart USD JPY sekarang, kita dapati dia telah pun pecah pada tahun 1990, lebih kurang punya high. Dan sekarang ini dia bermain di sekitar 162, Betul. 161, melebihi apa yang dah BOJ cakap. Okey. BOJ sebelum ini ada mention tentang dia nak bercerita tentang 161.5. Betul. Okey, sekarang ni dah lebih. So apa jadi? Kita dapati bahawa sekarang kekuatan dolar itu kelihatannya terlalu kuat berbanding yen sekarang. Betul. Dan ada beberapa faktor yang lain lah seperti interest rate dan sebagainya. Cumanya sekarang apa yang kita lihat dia bukan sahaja memberi impact kepada USD tetapi yen ini memberi juga impact kepada pair-pair yang berasaskan yen yang lain. Yes. Seperti GJ yang kita nampak telah membuat higher high. Dan kemudian EJ dan kemudian AUD JPY juga. CAD JPY, NZD JPY, dia semua impact. Dia semua memberikan kesan terhadap pasangan-pasangan ini. Itu cerita dia, Cam. Kenapa yen lemah ini memberi kesan. Okey. Jadi maksudnya bukan disebabkan USD terlampau kuat, tetapi yen itu sendiri yang lemah. Nilai dia yang lemah. Okey, ni kita nak, ada orang cakap lah bang, ini waktu terbaik untuk kita pergi Jepun. Betul. Sebab yen tengah murah. Ya. Kalau ada duit, tukar yen sekarang. Sebab kita jangkakan yen ini akan menguat. Kita akan jangkakan yen ini menguat. So sama ada you plan nak pergi melancong ke ataupun you plan nak menyimpan ke, saya sarankan kalau ada lebihan boleh simpan yen perlahan-lahan. Boleh belilah. Boleh beli yen perlahan-lahan. Okey. Jadi apa sebenarnya yang sedang berlaku kepada yen ni bang? Bila kita dengar dia jatuh ke paras terendah sekitar 40 tahun dulu kan? Ya, betul. Apa yang menyebabkan, antara faktor besar lah yang menyebabkan yen ini sangat lemah? Adakah sebab orang kata BOJ disebabkan oleh Bank of Japan ke? Tak, dia sebenarnya adalah berkenaan dengan interest rate. Interest rate. Sekarang ni kalau kita tengok US punya interest rate lebih tinggi daripada Jepun punya interest rate. Okey, walaupun dia naikkan interest rate ketika ini tetapi perbezaan itu ketara dan gap itu masih ada. Jadi as a pelabur, kita akan melihat mana yang memberikan lebih pulangan. Betul lah. Kan? Kita nak mana yang lebih memberi pulangan. Of course mereka akan pilih ketika ini adalah US dollar. Okey, dan bila pelabur mula membeli dolar, itu yang kita nampak yen lemah. Okey, kita ambil cerita pasal USD JPY lah. Ya, betul. Sebab itu walaupun beberapa kali cubaan daripada BOJ untuk intervention, tetapi dia masih lagi naik. Sebab ketika ini pelabur melihat interest rate itu daripada US sendiri berbanding dengan apa yang kita nampak dekat yen sebenarnya, Cam. Faham. Itu punca dia. Okey. Bila kita sebut tentang intervention, katakan satu hari nanti BOJ announce dia akan intervene. Adakah market tu akan memberi impact yang besar?
terjadi sebelum ini dan dia sangat memberikan impact terhadap market. Sebab kalau kita tengok biasanya atas faktor safe haven. Okey, sekarang ini kalau orang cakap JPY ni mata wang safe haven, betul? Ya, betul. Memang dia adalah cerita pasal safe haven. Tapi orang berfikir pula ketika ini dengan sentimen yang begini, yang positif dengan kenaikan stok daripada AI punya teknologi, sekarang ini orang lebih pelabur lebih memilih kepada US dollar berbanding yen. Betul. Sebab itu kita nampak walaupun BOJ ni dia cakap dia buat intervene pun sama ada verbal ke ataupun dia betul-betul buat intervene, market melihat kejatuhannya hanya bersifat sementara. Sebab gap pertama tadi daripada interest rate. Kemudian minat terhadap US dollar dan kemudian terhadap sentimen yang berlaku. Sebab itu kita tengok yen tak jatuh-jatuh ketika ini walaupun hari itu perang. Contoh sebelum-sebelum ini jika berlaku perang, kita dapati bahawa pelabur akan beralih kepada safe haven. Betul. Memang akan pegang yen. Dia lari daripada semua, dia akan pegang yen ataupun beli yen. Tetapi kali ini berbeza. Kita dapati bahawa ketika perang terjadi, yen menguat sekejap. Kemudian dolar menjadi pilihan. Betul. Okey, kalau dalam cerita market dynamic, ini kalau cerita market dynamic, sangat menarik sebenarnya kalau anda faham. Kita berada masih lagi dalam US dollar dynamic. Jadi kejatuhan yen itu ketika ini adalah bersifat sementara. Cumanya para pelabur sekarang kena berhati-hati dengan keseriusan BOJ untuk campur tangan dalam kedudukan ataupun dalam pembelian yen semula. Itu yang kita kena beri tumpuan sebenarnya. Okey, faham. Tetapi katakan kalau dia campur tangan sekalipun, dia akan mengambil masa yang lama atau dalam masa yang terdekat ni? Okey, kalau contoh besok ataupun hari Isnin, BOJ cakap dia nak melakukan intervene. Saya percaya JPY akan turun. Cumanya masih lagi bersifat sementara. Selagi mana gap interest rate antara jauh. US dollar dengan yen itu ketara. Itu dia adalah salah satu faktor dan macam tadi saya cakap, minat dan sentimen pelabur ketika ini. Ketika ini kita dapati pelabur dalam keadaan greed. Jadi susah untuk yen menguat. Itu saja. Selain daripada interest rate gap interest rate tu, satu lagi term yang selalu keluar bila orang bercakap tentang yen ialah carry trade. Mungkin Abang Achroy boleh explain dalam bahasa yang mudah secara ringkas apakah maksud carry trade ni? Sebenarnya carry trade dia untuk kita mudah faham adalah macam ni. Kita beli wang yang kos dia rendah. Kita beli something, kita gunakan untuk pinjaman tadi, belikan something yang lebih mahal untuk dapatkan pulangan yang lebih. Itu dia yang dinamakan yen carry trade. Maksudnya dekat sini kita beli yen, kemudian kita laburkan kepada US dollar contohnya. Jadi kita dapat pulangan yang lebih pada tinggi. US dollar tadi. Sebab kos untuk yen tadi murah. Dekat situlah yang dinamakan yen carry trade. Kalau kita faham benda yang itu, memang boleh buat duit tapi bukan dalam jumlah $100, $200. Jumlahnya besar jumlahnya lah. besar lah. Maksudnya itu yang dinamakan yen carry trade. Jadi maksudnya adakah yen ini dianggap sebagai funding currency? Betul, dia adalah funding currency. Sebelum-sebelum ini pun dia menjadi funding currency. Dia macam ibarat macam kita gunakan dia untuk sebab interest rate dia yang rendah. Sebelum ini zero interest rate. Sekarang ini baru naik dan kita gunakan pelabur banyak menggunakan yen ini. Macam kita cakap tadi, yen carry trade itu dia pinjam ni dengan kos yang kosong. Contoh zero interest. Kemudian laburkan sama ada pada US dollar ke AUD ke ataupun NZD ke yang mempunyai interest rate yang tinggi. Jadi bila dekat situ dia pusing, dia dapat pulangan yang tinggi. Tapi dia kena bayar pinjaman dia dengan zero interest.
Untunglah. Untunglah. Yelah. Itu yang dinamakan sebagai funding Currency. Itu dia. Saya pun sebenarnya baru tahu pasal ni. Itu dia punya belitnya. Tapi kita tak bolehlah beli $100. Kita tak nampaklah kesan dia. Ini banyak digunakan oleh pelabur-pelabur yang besar. Yang hedge fund untuk dia orang melabur kan. Dia orang beli yen yang murah, kemudian dia orang labur untuk dapatkan pulangan yang tinggi daripada currency-currency yang lain. Okey, baik. Itu dia sedikit sebanyak tentang carry trade, funding currency. Betul. Berkenaan dengan yen. Okey, untuk risiko news dan juga policy action, sebelum kita nak tutup kita punya topik ni abang. Okey. Kalau USD JPY nampak masih bullish dan yen masih lemah, kenapa trader tetap kena berhati-hati? Okey. USD bullish, yen lemah. Sebenarnya trader kena berhati-hati terhadap intervention. Okey. Maksudnya bila yen terlalu lemah, dia akan melibatkan banyak benda-benda yang lain. Betul. So salah satu bendanya adalah interest rate tadi. Okey, interest rate tadi ada kemungkinan bahawa dia akan mula menaikkan interest rate secara perlahan-lahan. Jadi trader kena bijak dekat situ. Mencari peluang sama ada nak membeli yen ataupun mengikut sahaja rentak yang sedang berlaku ketika ini. Maksud saya macam mana? Ketika ini sentimen adalah greed. Okey, greed. Kita nampak stock market naik, kita nampak indices ke peak. Katakanlah BOJ itu melakukan intervention. Adakah kita ingin membeli yen, iaitu ataupun kita dalam bahasa trader kita, adakah kita nak sell USD JPY itu? Betul. Sebab saya nampak dalam keadaan sentimen yang positif, macam tadi kita bercakap, intervention berlaku sekalipun ketika ini, dia naik macam mana pun ketika ini, pilihan utama tetap kepada dolar dahulu. Betul. Melainkan dolar bertindak lain terhadap polisinya. Dan baru kita nampak kesan kepada yen. Okey, lagi satu ketika ini, adakah sesuai untuk memegang yen? Persoalan dia. Macam tadilah, kalau kita nak short USD JPY, kita nak short ataupun GJ, EJ, boleh ke kita pegang lama ataupun hanya kita pegang sementara waktu? Sentimen sekarang ini saya tidak nampak memihak kepada yen lagi. Saya nampak masih lagi kepada kekuatan dolar. Kekuatan dolar terutamanya. Sebab daripada sentimen yang kita nampak indices sedang naik, stok yang tengah naik, memegang yen itu bukanlah satu pilihan yang bijak ketika ini, dan trader harus lebih berhati-hati dengan apa yang sentimen ataupun news yang keluar berkaitan dengan yen nanti. Okey. Jadi kesimpulannya, JPY ni dia bukan lemah sebab satu faktor je lah bang. Betul. Dia datang daripada gabungan dolar yang kuat, interest rate gap antara US dollar dan juga Jepun, dan juga carry trade dan juga expectation bahawa BOJ ataupun Bank of Japan masih bergerak perlahan. Betul. Okey, jadi kepada anda semua yang menanti-nantikan apakah yang akan terjadi kepada USD JPY, kena berhati-hati. Pastikan kena check news-news ataupun sentimen-sentimen ini semua, sebab memang kadang-kadang saya tengok tiba-tiba keluar pasal USD JPY. Betul. News BOJ ni kan. Sebab dia dah highest. Betul. Dia dah break 1990 punya high. So yen harus bertindak. Tapi ketika ini saya tidak nampak memberi kesan yang besar. Okey, baik. Jadi kepada anda di luar sana, kalau nak tahu lagi apa perkembangan market ataupun cerita-cerita pengalaman-pengalaman daripada Abang Acoy yang Abang Acoy akan kongsikan tentang life as a trader. Sama-sama kita nantikan untuk episod yang akan datang. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya Kamalia. Dan saya Samsul Bahari ataupun Acoy. Kita jumpa lagi di episod seterusnya di Kopi Chat and Chill. Assalamualaikum. Bye.